Saya ulang balik daripada awal. Kita ni dari Allah, kepada Allah, untuk Allah, dengan Allah. Dari Allah, kepada Allah, kerana Allah, untuk Allah. Kita ni kan dari Allah, dan kita kan kembali kepada Allah. Maka hidup kita mesti kerana Allah dan dengan Allah. Maksudnya apa? Segala tujuan, segala kehendak, segala rasa, segala apa pun Allah. Tak ada untuk kita, tak ada untuk anak-anak isteri kita, tak ada untuk dunia kita, tak ada untuk akhirat kita. Ni kita bicara ni tinggi ni tau. Kalau nak benda tu semua dengan jalan yang mudah, jalan cinta, inilah jalan cinta. Maka a'taituhum, ketika itu maka aku akan memberi kepadanya apa yang mereka tidak pernah dilihat oleh mata yang disebut atas tadi, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak terlintas di hati. Syurga. Ya. Kita ni dengan kemampuan yang ada, ya, kita ni dengan kemampuan yang ada, nak dapat istana kat dunia pun belum tentu dapat. Nak dapat syurga kat akhirat dengan kemampuan yang ada, saya ulang lagi sekali, kita ni dengan kemampuan yang ada ni, kecerdikan yang ada, kekuatan sedikit apa yang ada, apa lagi, semangat apa yang ada, nak dapat sebuah istana di dunia pun belum tentu dapat. Nak dapat syurga yang jauh lebih luas 7 petala langit, 7 petala bumi, kalau tidak kerana Allah yang memberi. Maka sebab itulah buat sesuatu untuk Allah, kerana Allah, dengan Allah. Ketika itulah Allah memberi kita dengan mudah. Kita kena usaha dengan Allah, bukan usaha kepada syurga. Itu maksud dia. Ini orang membijak ni. Kita cinta pencinta yang bijak, yang ada hikmah. Kalau kita tidak mencintai Allah, kita sekadar melakukan ibadah kerana semata-mata ibadah, diperintah, dilarang, memang kita penat. Dan belum tentu kita dapat. Kerana ibadah kita tak sempurna, kerana diri kita sendiri pun tak sempurna. Bila mana diri kita sendiri tak sempurna, mana mungkin solat kita sempurna, kita pun tak sempurna. Yang tu yang banyak lalai. Sampai sekarang tak khusyuk-khusyuk, kejap khusyuk, kejap tak, kejap khusyuk, kejap tak, khusyuk ke tak? Akhir sekali tak tahu. Tak tahu. Allah.